Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu topik yang rasanya semua orang pernah kena. Keterampilan berbahasa. Pernah tak rasa apa yang kita cuba sampaikan dengan apa yang orang faham tu macam langit dengan bumi? Kenapa ya? Jom kita bongkar sama-sama. Cuba fikir balik. Anda hantar WhatsApp atau email, niat kita baik. Tapi entah macam mana, orang yang terima tu boleh salah faham. Terus jadi isu besar. Frust kan? Inilah titik permulaan kita hari ini. Untuk faham kenapa komunikasi ni kadang-kadang boleh jadi sangat-sangat rumit. Okey, jadi sebelum kita terus cari jalan penyelesaian, kita kenalah faham dulu akar umbinya. Apa benda sebenarnya keterampilan berbahasa ni? Dan kenapa ia penting sangat sampai jadi tulang belakang dalam semua jenis perbualan kita? Menurut Kamus Dewan, ia bukan sekadar tahu tata bahasa atau ada banyak kosakata, bukan. Perkataan yang paling penting kat sini ialah berkesan. Adakah mesej yang kita hantar tu betul-betul sampai dan mencapai tujuannya? Itulah sebenarnya ujian sebenar kemahiran berbahasa kita. Kemahiran ni pula, ia ada 4 tiang utama. 2 untuk kita terima maklumat, iaitu mendengar dan membaca, dan 2 lagi untuk kita hasilkan atau sampaikan maklumat, bertutur dan menulis. Keempat-empat ni kena seimbang. Barulah kita boleh jadi seorang komunikator yang betul-betul mantap. Baiklah, katakanlah kita dah ada semua kemahiran asas tu. Tapi, kenapa mesej kita masih boleh sangkut kat tengah jalan? Ini sebab dalam perjalanan dari mulut kita ke telinga orang lain, ada macam-macam dinding yang boleh sekat mesej tu. Jom kita tengok apa rintangan-rintangan ni. Inilah dia 6 penjahat yang selalu sabotaj komunikasi kita. Ada yang kita dah biasa dengar, macam gangguan emosi bila kita tengah marah atau sedih, atau gangguan luaran macam bunyi bising. Tapi ada juga yang kita tak perasan, contohnya gangguan saraf penerima. Ini berlaku bila orang yang dengar tu penat atau tak fokus. Atau penyampaian saluran kedua, bila bahasa badan kita cakap lain tapi mulut kita cakap lain. Setiap satu ni, kalau tak diurus, boleh herutkan mesej kita 180 darjah. Okey, itu tadi halangan-halangan yang boleh kata dah lama wujud. Tapi sekarang, zaman moden ni, zaman digital, dia datang dengan pakej cabaran yang baru pula. Dunia dalam talian ni dah ubah cara kita berkomunikasi dan ini betul-betul menguji kemahiran berbahasa kita dengan cara yang tak pernah kita jangka pun. 3 isu besar yang paling ketara hari ini. Pertama, bahasa itu sendiri dah berubah. Kedua, pertembungan budaya yang berlaku setiap saat dalam talian. Dan yang ketiga, sudah tentulah, gergasi yang mengubah segalanya, media sosial. Masing-masing ni ada pengaruh yang sangat kuat pada cara kita guna dan faham bahasa setiap hari. Cuba tengok beza ni. Jauh kan? Sebelah kiri bahasa formal yang penuh, yang jelas. Sebelah kanan pula bahasa media sosial, ringkas, laju, padat. Memang efisien, tapi pada masa yang sama, ia buka banyak ruang untuk salah faham. Banyak nuansa bahasa yang hilang. Jadi, kita sentiasa berdepan dengan pilihan ni. Nak cepat atau nak jelas? Jadi, lepas kita dah tengok semua definisi, halangan dan isu-isu moden ni, soalan paling besar sekali ialah, so what? Kenapa semua ni penting sangat? Apa sebenarnya kesan dia pada kita sebagai seorang individu dan juga sebagai sebuah masyarakat? Jawapannya, sangat besar. Kemahiran berbahasa yang baik ni bukan untuk diri kita seorang je. Ia sebenarnya bahan asas untuk bina sebuah masyarakat yang berilmu. Masyarakat yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Dan yang paling penting, masyarakat yang ada jati diri, yang ada identiti yang kuat dan tak mudah goyang. Dan petikan ni memang merumuskan semuanya dengan tepat sekali. Cara kita guna bahasa, setiap perkataan yang kita pilih, setiap ayat yang kita susun, sebenarnya macam cermin. Ia mencerminkan kepribadian kita dan tahap pemikiran kita. Pendek kata, ia tunjukkan siapa diri kita. Jadi untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam dunia yang serba pantas ni, dunia digital, dengan segala short form, emoji dan trend yang datang dan pergi, macam mana agaknya kita nak cari keseimbangan? Macam mana kita nak terus berkomunikasi dengan laju, tapi pada masa yang sama, kita tak gadaikan kekayaan dan jati diri bahasa kita? Fikir-fikirkanlah.